Hari ni Cikgu Sofia nak ajar pasal bantu Papa Mama. Ingatkan Cikgu Sarah tadi. Hihi. Alif tahu tak kenapa kita kena tolong Papa Mama? Sebab nak dapat upah lah, Sofia. Alif, kalau nak tolong, tak baik minta upah tau. Kita kena tolong Papa Mama sebab kita nak ringankan kerja-kerja yang mereka buat. Macam basuh pinggan sendiri ke, Sofia? Tahu pun. Mestilah Alif tahu. Hihi. Alif tahu tak, kalau kita tolong Papa dan Mama juga, kita dah buat mereka rasa gembira kan, Sofia? Alif tahu kan, Papa Mama memang banyak kerja yang mereka buat. Jadi, kalau kita sama-sama tolong Papa Mama, bolehlah mereka berehat. Yelah, kesian Papa dan Mama. Asyik kerja je. Betul tu, Alif. Mama, Alif nak tolong Mama boleh? Alif nak tolong apa ni? Alif nak tolong siram pokok bunga juga. Bagusnya anak Mama ni. Nah. Awesome! Alif! Habis baju Sofia!